Apa hal pula budak tu? Lain macam aja. Tadi si Dol tu balik marah-marahkan si Yusof tu. Hai, pelik juga tu. Aku ingat dia orang bergaduh ni. Aku ingat nak tanya si Yusof ni. Bahaya juga kalau dibiarkan begitu. Yusof, main sini kejap. Abah, ingatkan hantu mana pula tadi? Uish, kamu ni sikit-sikit hantu. Apa hal kamu dengan Dol dan dengan Abu sekarang ni? Ada apa-apalah. Biasa je kami ni. Best of friends. Jangan nak bohong. Abah tahu kamu ni tengah berperang dengan dia orang tu. Abah tahu. Sebenarnya memanglah ada selisih faham sikit tu. Itu je lah. Apa hal pula tu? Kami nak buat persembahan masa hari kebangsaan nanti. Dah tu kami bertekad lah. Nak buat apa, itu je lah. Biar Abah ceritakan pasal kemerdekaan kita tu. Kamu semua tak tahu sejarah tu. Tu yang nak bergaduh-gaduh tu. Kamu bagi tahu kawan kamu tu, Abah nak jumpa besok. Nak ke diorang join aku ni? Tak apalah. Belum cuba, belum tahu je tak. Assalamualaikum. Pakcik, Abu ada? Waalaikumsalam. Yusof, ingatkan siapa tadi? Ada si Abu tu. Abu? Ni si Yusof datang ni . Dia dah tidur. Allah, awal pula dia tidur malam ni, Yusof. Ada nak pesan apa-apa ke? Pesan ke Abu yang abah saya nak jumpa dia esok. Yelah, nanti pakcik pesankan. Tapi heran juga ya, awal pula si Abu tidur hari ni. Ada ke budak-budak tu? Abu dah tidur. Dia sakit perut. Sing pergi gosok gigi lembu. Tapi orang dah pesan dah kat abah diorang. Esok ada agaknya diorang datang tu. Tapi abah confident ke yang diorang nak datang besok? Esok ada agaknya diorang datang tu. Good afternoon. Mana diorang ni? Udah tadi masa kat sekolah langsung tak tegur aku. Besar sangat ke dosa aku kat diorang ni? Ada ke diorang datang? Tak ada pun. Orang ingat diorang tak datang lah bah. Diorang dah pulaukan keluarga kita. Diorang dah tak nak kawan dengan kita. Ish, kamu ni suka sangat berfikiran sempit. Tu sekejap lagi ada lah diorang datang tu. Kalau ada lah. Kalau tak ada maknanya habislah stok kawan-kawan aku. Aku nak kawan dengan siapa Saleh dengan Lan. Tapi kena diorang buat onar di muka bumi ni, aku dikira sebahat pula. Kenalah aku kawan dengan pokok ke, kambing ke. Kalaulah aku tak jadi sukarelawan tu. Yeay! Yahoo! Hooray! Yahoo! Hooray! Oh sahabatku sekalian, apa khabar? Rindu benar rasanya diriku ini. Yang peliknya, rasanya aku pernah jumpa budak ni. Tapi kat mana Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Datang juga korang ya. Duduk. Yang tercogok kat situ tu apa hal? Dia orang dah sampai dah ni. Apa korang semua ni tak tahu ke pasal merdeka ni? Kakak ada parakan, lepas tu orang pakai merdeka. Itu kami tahulah pakcik. Kalau lebih dari itu, kami semua tak mengerti pakcik. Ini yang pakcik nak bercerita ni. Apa erti merdeka dan apa yang tersirat di sebalik kemerdekaan tu. Seperti mana yang kita tahu, negeri Melaka adalah antara pelabuhan yang tersibuk di benua Asia ni. Lepas tu, biasalah, ramailah orang yang dengki dengan kemakmuran Melaka.
antara yang paling dengki sekali Alfonso de Albuquerque. Dia ni lah antara orang yang mengetuai askar Portugis untuk menyerang Melaka. Maka bermulalah era penjajahan di negeri bertuah kita ni. Itu tak termasuk kerajaan Siam lagi tu. Kedah dah memang tiap-tiap tahun terpaksa bayar ufti kepada mereka. Bila Portugis dah bertapak di Melaka, datang pula Belanda. Dia orang pula datang, halau orang Portugis dan seterusnya bertapak di tanah Melayu ni. Tapi Belanda ni antara penjajah yang kira tak glamour lah. Yang lebih glamournya adalah orang Inggeris. Mula-mula sekali Inggeris dia bertapak di Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang dapat kepada Inggeris? Bila Sultan Kedah minta tolong dari orang Inggeris, dia orang kata dia orang boleh tolong. Tapi apa balasannya? Maka Pulau Pinang lah yang jadi tawaran. Empire Johor Riau pun menghadapi masalah. Minta tolong pada Inggeris. Tawarkan Singapura pula. Dah dapat lagi satu tanah pada Inggeris. Tapi masa tu kebangkitan menentang penjajah ni dah makin rancak. Timbullah nama seperti Maharaja Lela, Mat Kilau, Tok Janggut dan lain-lain pejuang ketika itu. Tapi semuanya dapat digagalkan di Inggeris. Hinggalah era kebangkitan Jepun. Dan disebabkan kebangkitan Jepun inilah semangat baru mencabar kuasa penjajah pun timbul. Pengaruh dari Turki juga memainkan peranannya. Banyak risalah-risalah dari sana yang meniupkan semangat nasionalis kepada penduduk tanah Melayu. Tapi baru saja nak menentang Inggeris, tentang negara baru iaitu Jepun. Jepun ni mula-mula datang nampak macam baik nak halau Inggeris. Tapi sebenarnya diorang tu pun sama je ganasnya dengan Inggeris tu. Walau macam mana pun sekejap aja Jepun memerintah Melaya ni. Tak sampai pun 4 tahun dan datanglah balik Inggeris. Tapi pada masa tu semangat cintakan negara dah makin menebal. Nak pula Inggeris menubuhkan Malayan Union. Semua orang Melayu menentang perubahan tu. Macam-macam cara dia orang buat, termasuk tunjuk perasaan. Sultan-sultan Melayu siap boikot, tak nak pergi persidangan. Masa itulah baru Inggeris nak buka mata pada kekuatan masyarakat tanah Melayu ketika itu. Dan lepas itulah baru rundingan diadakan dan negara kita mencapai kemerdekaan kita. Percayalah Abah, sekurang-kurangnya sekarang ni orang tahu sikit pasal merdeka ni. Tapi